Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Adlil Baki bin Azhar dari kelas PPS 3 Sengkang 12 daripada IPJM Kampus Ilmu Khas. Hari ini saya akan membentangkan slide saya untuk tugasan 2 GKKK 1062 Co-Curriculum dan Kesihatan. Ribuan terima kasih kepada para pensyarah kerana telah memberi peluang serta tunjuk ajar kepada saya untuk menyelesaikan tugasan 2 ini. Tugasan 2 ini akan berkait dengan dasar pelaksanaan co-curriculum. Jadi, tanpa membuang masa, mari kita teruskan dengan pengenalan. Baiklah, mari kita teruskan dengan pengenalan co-curriculum. Apa itu co-curriculum? Berdasarkan kajian saya, co-curriculum merupakan sebahagian daripada proses pendidikan yang dilaksanakan di luar bilik darjah dan menjadi pelengkap kepada kurikulum akademik. Aktiviti kurikulum merangkumi penyertaan murid dalam badan beruniform, kelab dan persatuan serta sukan dan permainan. Pelaksanaannya bertujuan untuk membentuk perkembangan murid secara menyeluruh dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial selaras dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Di Malaysia, co-curriculum merupakan komponen wajib di semua institusi pendidikan kerana ianya berperanan melahirkan murid yang seimbang, berdisiplin, berkemahiran dan mempunyai semangat kepimpinan yang tinggi. Melalui pelbagai aktiviti yang dijalankan, murid dapat mengembangkan bakat dan potensi diri, memupuk nilai-nilai murni, meningkatkan kemahiran komunikasi serta membina semangat kerjasama dan perpaduan. Selain itu, penglibatan dalam co-curriculum juga memberi peluang kepada murid untuk memperoleh pengalaman pembelajaran secara tidak formal yang tidak dapat diperoleh di dalam bilik darjah. Oleh itu, co-curriculum memainkan peranan penting dalam melahirkan modal insan yang berkualiti, berdaya saing dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara pada masa hadapan. Jadi, amat penting untuk co-curriculum ini diterapkan di sekolah dan institut pendidikan supaya dapat membentuk pelajar yang berkualiti serta insan yang boleh memimpin. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan tentang dasar pelaksanaan co-curriculum. Dasar pelaksanaan kegiatan co-curriculum. Kegiatan co-curriculum artinya apa-apa kegiatan yang dirancang daripada proses pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di dalam bilik darjah. Dalam Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember 1967, nombor 5652 dalam kurungan Peraturan Kursus Pengajian Sekolah 1956, kegiatan ini dikenali sebagai kegiatan kumpulan. Seterusnya, pada 31 Disember 1997, melalui Warta Kerajaan Jilid 41 nombor 26, tambahan nombor 94, Perundangan APU dalam kurungan A531 di bawah Akta Pendidikan 1996, peraturan-peraturan co-curriculum kebangsaan telah memberikan takrif yang lebih jelas mengenai co-curriculum serta menetapkan pelaksanaannya di semua sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Berdasarkan peraturan tersebut, kegiatan co-curriculum di sekolah merangkumi 4 komponen utama. Yang pertama ialah penyertaan dalam sukan dan permainan. Aktiviti ini bertujuan meningkatkan kecergasan fizikal, memupuk semangat kesukanan, kerjasama dan disiplin dalam kalangan murid. Antara contoh aktiviti ialah bola sepak, bola jaring dan badminton. Jadi, pelaksanaan co-curriculum di sekolah juga berasaskan daripada dasar penting yang ditetapkan oleh kerajaan iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia. Antaranya ialah co-curriculum wajib dilaksanakan di semua sekolah, penyertaan murid adalah wajib dan sebagainya. Jadi, co-curriculum merupakan satu platform yang penting dalam membentuk kemanjirian murid melalui penglibatan aktif dalam pelbagai kegiatan co-curriculum. Murid bukan sahaja memperoleh pengalaman baharu dan mengembangkan bakat,
malah dapat membina sasiar, kepimpinan, disiplin serta semangat kerjasama. Jadi semua pihak perlu memberikan komitmen yang tinggi bagi memastikan pelaksanaan kurikulum dapat mencapai matlamatnya dalam melahirkan generasi berkualiti, berdaya saing dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Baiklah, mari kita bergerak kepada 5 dasar pelaksanaan kurikulum yang akan kita bentangkan pada hari ini. Sebelum kita bergerak kepada dasar pelaksanaan kurikulum yang akan kita bentangkan, saya akan perkenalkan 5 dasar tersebut. Dasar yang pertama ialah kegiatan kurikulum sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Yang kedua adalah penyertaan murid adalah wajib. Yang ketiga, penyertaan semua guru adalah wajib. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan kurikulum. Dan yang terakhir sekali, penyertaan beramai-ramai. Jadi, mari saya mulakan dengan dasar yang pertama. Dasar pertama menyatakan bahawa kegiatan kurikulum merupakan sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Perkara ini telah termaktub di bawah Seksyen 18 Akta Pendidikan 1996. Menurut akta tersebut, kurikulum kebangsaan bukan sahaja melibatkan pengajaran akademik di dalam bilik darjah, malah turut merangkumi aktiviti kurikulum yang bertujuan membangunkan murid secara menyeluruh daripada aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Ini bermaksud pembelajaran seseorang murid tidak hanya bergantung kepada pencapaian peperiksaan semata-mata. Murid juga perlu didedahkan kepada pengalaman luar bilik darjah seperti menyertai persatuan, kelab, sukan dan badan beruniform. Melalui kurikulum, murid dapat mempelajari kemahiran kepimpinan, komunikasi, pengurusan masa, disiplin, kerjasama serta patriotisme. Oleh sebab itu, pelaksanaan kurikulum di sekolah adalah wajib. Sekiranya pihak sekolah gagal melaksanakan kurikulum, mereka boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 135 Akta Pendidikan 1996, iaitu denda sehingga RM5,000 atau penjara sehingga 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Ini menunjukkan kerajaan memandang serius pelaksanaan kurikulum daripada sebahagian sistem pendidikan negara. Baiklah, mari kita bergerak kepada dasar yang kedua. Dasar yang kedua dalam dasar pelaksanaan kurikulum adalah penyertaan murid dalam kurikulum adalah wajib. Semua murid diwajibkan menyertai aktiviti kurikulum. Mengikut Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 1 tahun 1985, setiap murid semestinya menyertai sekurang-kurangnya 3 komponen utama iaitu 1 pasukan badan beruniform, 1 kelab atau persatuan dan 1 sukan 1 permainan. Dasar ini diwujudkan supaya semua murid berpeluang mengembangkan potensi diri dalam diri mereka dalam pelbagai bidang. Contohnya, seorang murid boleh menyertai pengakap, kelab STEM dan bola sepak. Setiap aktiviti memberikan pengalaman yang berbeza-beza. Dalam pengakap, murid belajar tentang kepimpinan dan disiplin. Dalam kelab STEM pula, murid mengembangkan kreativiti serta kemahiran menyelesaikan masalah. Manakala dalam sukan pula, murid belajar bekerjasama dan mengamalkan gaya hidup sihat. Selain itu, semua penyertaan, kehadiran dan pencapaian murid akan direkodkan. Sekiranya murid tidak hadir tanpa sebab munasabah, mereka boleh dikenakan tindakan disiplin sama seperti ponteng kelas. Hal ini menunjukkan bahawa kurikulum mempunyai kedudukan yang sama penting dengan kurikulum akademik. Jadi, sekolah perlu menyediakan pelbagai pilihan aktiviti mengikut minat murid. Penyertaan, kehadiran dan pencapaian murid mesti direkod dan dinilai supaya murid makin bersemangat untuk menyertai aktiviti kurikulum dan menunjukkan bakat serta potensi mereka dalam aktiviti kurikulum, sama ada dalam sukan ataupun kelab. Baiklah, seterusnya
Dasar pelaksanaan kokurikulum ketiga yang akan dibentangkan adalah penyertaan semua guru dalam kokurikulum adalah wajib. Hadirin sekalian, dasar ketiga menegaskan bahawa bukan sahaja murid-murid diwajibkan menyertai kokurikulum, malah semua guru juga diwajibkan terlibat. Guru memainkan peranan sebagai penasihat, jurulatih, pengurus program dan pembimbing kepada murid. Tanpa komitmen guru, sesuatu aktiviti kokurikulum tidak dapat dijalankan dengan berkesan. Oleh sebab itu, setiap guru akan diberikan tugas-tugas secara rasmi mengikut bidang masing-masing. Sebagai contoh, ada guru yang bertanggungjawab menguruskan unit beruniform, manakala guru lain mengendalikan kelab atau pasukan sukan. Jika seseorang guru enggan menjalankan tanggungjawab tersebut, tindakan tata tertib boleh dikenakan mengikut Perintah Pegawai Awam. Hal ini menunjukkan bahawa pelibatan guru bukan sekadar sukarela, tetapi satu tanggungjawab profesional. Jadi, seperti yang kita maklum, guru-guru juga turut memainkan peranan penting dalam menjalankan aktiviti kokurikulum dengan cara melibatkan diri dalam sukan, kelab dan permainan. Jadi, saya ringkaskan semula apa yang diterangkan sebentar saja tadi. Penyertaan semua guru adalah wajib. Semua guru wajib mengurus, membimbing dan menjalani aktiviti kokurikulum. Guru diberikan tugas dan tanggungjawab yang jelas dalam bidang kokurikulum. Pelibatan guru penting untuk memastikan keberkesanan pelaksanaan kokurikulum. Guru yang enggan melaksanakan tugas boleh dikenakan tindakan tata tertib mengikut peraturan perkhidmatan awam. Jadi, saya harap ringkasan tadi dapat anda semua faham tentang apa itu kepentingan semua guru yang menyertai kokurikulum adalah wajib. Baiklah, selain itu, dasar pelaksanaan kokurikulum yang keempat pula adalah pelaksanaan kegiatan kokurikulum. Kegiatan kokurikulum mestilah dirancang dengan baik. Ia bukan sekadar aktiviti untuk memenuhi masa depan lapang, tetapi perlu mempunyai objektif, matlamat, kaedah pelaksanaan, kandungan dan penilaian. Setiap aktiviti juga perlu mengandungi elemen pengetahuan, pengalaman baru, kemahiran serta nilai murni. Sebagai contoh, apabila sekolah menganjurkan program perkemahan, murid bukan sahaja belajar mendirikan kemah, tetapi turut mempelajari kemahiran kepimpinan, pengurusan masa, kerjasama dan penyelesaian masalah. Aktiviti seperti gotong royong pula memupuk semangat tanggungjawab serta cinta akan kebersihan. Jadi jelaslah bahawa setiap aktiviti kokurikulum mempunyai nilai pendidikan yang tinggi. Jadi seperti yang kita maklum, pelaksanaan kegiatan kokurikulum ini dapat membentuk jati diri dan sasiah murid dalam menjadi insan yang lebih bagus pada masa hadapan. Contoh-contoh aktiviti perkemahan, contoh-contoh aktiviti seperti perkemahan dan kerjasama dalam pasukan membolehkan seseorang murid itu berkomunikasi dengan lebih baik dan mempunyai semangat kepimpinan yang tinggi dalam diri mereka. Jadi saya ringkaskan semula, kokurikulum merupakan lanjutan kepada proses pengajaran dan pembelajaran PDP di bilik darjah. Dirancang dengan matlamat, objektif dan kaedah pelaksanaan yang jelas, mengandungi elemen pengetahuan, pengalaman baru, kemahiran, nilai murni dan membantu membangunkan aspek intelek, jasmani, emosi dan rohani dalam diri murid. Jadi, saya harap ringkasan tadi dapat anda semua fahamlah tentang apa itu pelaksanaan kegiatan kurikulum. Baiklah, akhir sekali, dasar pelaksanaan kokurikulum yang terakhir yang akan kita bentangkan adalah penyertaan beramai-ramai. Dasar kelima iaitu penyertaan beramai-ramai ini bermaksud semua murid berhak menyertai aktiviti kokurikulum tanpa mengira kaum, agama, jantina maupun latar belakang. Tiada unsur diskriminasi dalam pelaksanaan kokurikulum. Malah, semua aktiviti perlu menggalakkan perpaduan dan integrasi nasional.
Sebagai contoh, dalam satu pasukan bola jaring ataupun bola sepak ataupun pengakap, murid daripada pelbagai kaum akan bekerjasama untuk mencapai matlamat yang sama iaitu kemenangan. Melalui pengalaman ini, mereka belajar menghormati budaya serta membina hubungan yang baik antara satu sama lain. Inilah yang dihasilkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Jadi, penyertaan beramai-ramai ini menggalakkan murid untuk menghormati sesama kaum dan mengelakkan sifat rasis dalam diri mereka. Jadi, secara tidak langsung, perpaduan serta masalah perkauman di Malaysia ini tidak akan terjadi lagi lah. Jadi, perpaduan akan semakin kuat dan erat. Jadi, saya ringkaskan semula penyertaan beramai-ramai ini merujuk kepada penyertaan kurikulum terbuka kepada semua murid, tiada unsur diskriminasi atau paksaan, menggalakkan perpaduan dan integrasi dalam kalangan murid yang merujuk kepada aktiviti bersifat merentas disiplin, bersepadu serta inklusif. Dan ianya juga memberi peluang kepada semua murid untuk melibatkan diri secara aktif dan kreatif dalam aktiviti kurikulum. Jadi, saya harap anda semua fahamlah apa itu penyertaan beramai-ramai dalam dasar pelaksanaan kurikulum. Baiklah, selain 5 dasar pelaksanaan kurikulum tadi yang dijalankan di peringkat sekolah maupun di peringkat pembelajaran tinggi, terdapat juga dasar-dasar sokongan yang lain yang menyokong dasar pelaksanaan kurikulum ini. Jadi, secara tidak langsung, ianya bukan sahaja melibatkan 5 dasar utama, tetapi dasar-dasar sokongan juga membantu menguatkan lagi perkembangan kurikulum. Jadi, antaranya ialah sekolah digalakkan melibatkan komuniti setempat dalam aktiviti kurikulum. Contohnya, melalui gotong royong, program khidmat masyarakat dan lawatan pendidikan. Kementerian Pendidikan juga menggalakkan penyertaan murid dalam badan beruniform, pertandingan, perkhemahan dan juga kursus yang dianjurkan oleh agensi kerajaan ataupun NGO. Selain itu, sekolah hendaklah memberi penghargaan kepada guru dan murid atas penglibatan mereka secara tidak langsung, meningkatkan motivasi mereka untuk menyertai aktiviti kurikulum. Penghargaan bukan hanya diberikan kepada pemenang pertandingan, tetapi juga kepada mereka yang menunjukkan disiplin, komitmen dan semangat yang tinggi. Serta sekolah juga perlu memberikan peluang kepada murid mengembangkan bakat sehingga ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Jadi, secara keseluruhannya, dasar-dasar sokongan ini sangatlah penting untuk mengukuhkan lagi struktur 5 dasar utama dalam pelaksanaan kurikulum ini. Jadi, secara ringkasnya, sekolah digalakkan melibatkan komuniti dalam aktiviti kurikulum. KPM ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia juga menggalakkan penyertaan murid dalam kurikulum. Sekolah memberi perhargaan dan memberi peluang kepada murid untuk menunjukkan bakat mereka. Jadi, secara tidak langsung, kurikulum di Malaysia akan semakin maju dan semakin kuat dan boleh berdaya saing dengan negara-negara luar. Baiklah, seterusnya, mari kita bergerak kepada kepentingan kurikulum. Terdapat 7 kepentingan kurikulum yang akan dibentangkan oleh saya. Kepentingan kurikulum yang pertama adalah kurikulum membentuk sasiah dan disiplin murid. Melalui penglibatan dalam unit beruniform, kelab, persatuan serta sukan dan permainan, murid dilatih untuk mematuhi peraturan, menepati masa, bertanggungjawab terhadap tugasan dan menghormati guru serta rakan. Nilai-nilai murni seperti amanah, jujur, bertoleransi dan berintegriti dapat dipupuk secara berterusan dan pembentukan sasiah ini akan melahirkan murid yang berakhlak mulia dan berdisiplin tinggi. Kepentingan kurikulum yang kedua pula adalah kurikulum meningkatkan kemahiran kepimpinan. Aktiviti kurikulum memberi peluang kepada murid memegang jawatan seperti pengerusi, ketua pasukan, setiausaha atau bendahari. Melalui pengalaman tersebut, murid belajar mengurus organisasi,
membuat keputusan, menyelesaikan masalah, merancang program dan memimpin ahli kumpulan. Kemahiran kepimpinan ini penting sebagai persediaan menghadapi cabaran dalam pendidikan, kerjaya dan kehidupan masyarakat. Kepentingan kokurikulum yang ketiga pula adalah kokurikulum memupuk semangat kerjasama. Sebahagian besar aktiviti kokurikulum dilaksanakan secara berkumpulan. Oleh itu, murid belajar untuk saling membantu, menghormati pendapat orang lain, berkongsi tanggungjawab dan bekerjasama bagi mencapai matlamat bersama. Semangat kerja berpasukan yang dipupuk melalui kokurikulum juga membantu murid membina hubungan sosial yang positif dan mengukuhkan kemahiran komunikasi. Kepentingan kokurikulum yang keempat pula adalah kokurikulum meningkatkan keyakinan diri. Melalui penyertaan dalam pertandingan, persembahan, pembentangan dan aktiviti luar bilik darjah, murid diberi peluang untuk menyelahkan bakat dan kebolehan masing-masing. Pengalaman ini membantu mereka mengatasi masalah malu, berani mencuba perkara baru serta lebih yakin berkomunikasi di depan khalayak ramai. Keyakinan diri yang tinggi akan mendorong murid untuk mencapai kecemerlangan dalam pelbagai bidang. Kepentingan kokurikulum yang kelima pula adalah kokurikulum mengeratkan perpaduan. Kokurikulum menghimpunkan murid sebagai pelbagai kaum, agama dan latar belakang dalam satu pasukan. Melalui aktiviti bersama, mereka belajar menghormati kepelbagaian budaya, bertolak ansur dan saling memahami antara satu sama lain. Hubungan yang terjalin ini dapat mengukuhkan perpaduan serta mewujudkan suasana sekolah yang harmoni dan inklusif. Keenam, kokurikulum membangunkan bakat murid. Jadi kepentingan kokurikulum yang keenam ini adalah murid mempunyai potensi yang berbeza. Melalui pelbagai aktiviti seperti sukan, seni, muzik, inovasi, STEM, debat dan kelab akademik, bakat serta minat murid dapat dikenal pasti dan diperkembangkan. Guru juga dapat membimbing murid untuk mencapai kejayaan sehingga ke peringkat daerah, negeri, kebangsaan maupun antarabangsa. Hal ini membuka peluang kepada setiap murid untuk membina masa depan yang lebih cemerlang dengan menyertai aktiviti-aktiviti yang dapat meningkatkan serta mengembangkan bakat mereka. Dan yang ketujuh pula adalah kokurikulum membantu melahirkan modal insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Aktiviti kokurikulum bukan sahaja mengukuhkan kecergasan fizikal melalui aktiviti sukan dan permainan, malah membentuk kestabilan emosi melalui interaksi sosial, memupuk nilai kerohanian melalui amalan murni, serta merangsang perkembangan intelek melalui aktiviti berfikir dan penyelesaian masalah. Kokurikulum juga memainkan peranan penting dalam melahirkan insan yang holistik, seimbang, berketerampilan dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Jadi secara keseluruhannya, semua kemahiran ini sukar diperoleh hanya melalui pembelajaran di dalam bilik darjah. Oleh itu, kokurikulum bukan sahaja komponen penting dalam pendidikan yang melengkapkan pengembangan. Malah ianya juga menjadikan murid menjadi menyeluruh dan lebih baik serta menyediakan mereka bakat yang terpendam. Jadi mereka dapat berdaya saing dan menjadi insan yang lebih holistik pada masa hadapan. Baiklah, akhir sekali saya akan merumuskan serta membuat kesimpulan tentang dasar pelaksanaan kokurikulum ini. Kesimpulannya, kokurikulum merupakan satu platform yang amat penting dalam membentuk kemenjadian murid. Melalui pelibatan aktif dalam pelbagai kegiatan kokurikulum, murid bukan sahaja memperoleh pengalaman baru dan mengembangkan bakat, malah dapat membina sahsiah, kepimpinan, disiplin serta semangat kerjasama. Oleh itu, semua pihak perlu memberi komitmen yang tinggi bagi memastikan matlamatnya dalam melahirkan generasi yang berkualiti, berdaya saing dan mampu menyumbang kepada negara. Jadi, dasar pelaksanaan kokurikulum juga merupakan panduan yang penting
yang memastikan aktiviti ko-kurikulum dilaksanakan secara terancang, sistematik dan berkesan di semua sekolah. Kelima-lima dasar utama iaitu ko-kurikulum wajib dilaksanakan, penyertaan murid adalah wajib, penyertaan semua guru adalah wajib, pelaksanaan mengikut peruntukan masa dan penilaian serta penghargaan terhadap penglibatan murid menunjukkan bahawa ko-kurikulum mempunyai peranan yang sama penting dengan kurikulum akademik. Melalui pelaksanaan dasar ini, murid dapat mengembangkan potensi diri, meningkatkan kemahiran kepimpinan serta memupuk nilai murni dan membina sasiah yang seimbang. Dasar pelaksanaan ko-kurikulum menjadi asas dalam melahirkan generasi yang berilmu, berketerampilan dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara selaras dengan aspirasi falsafah negara. Jadi, kita sebagai masyarakat Malaysia perlulah mendidik anak-anak maupun diri sendiri tentang kepentingan ko-kurikulum ini dalam membina negara yang berdaya saing dan negara yang maju. Baiklah, itu saja pembentangan saya untuk tugasan 2 bagi subjek GKKK 1062 tentang dasar pelaksanaan ko-kurikulum. Minta maaf atas segala kesilapan dan kekurangan daripada saya, dan saya juga berharap sesiapa yang mendengar pembentangan saya ini dapat diberi manfaat serta ilmu pengetahuan baru. Jadi, sekian, terima kasih.